review Kaiju Ultraman Gaia boleh, tapi sebetulnya kita kena kumpul semua Kaiju Ultraman Gaia, barulah kita boleh review. Let's go. Kaiju yang pertama ni muncul di episod 1 Ultraman Gaia. Nama dia COV ataupun orang panggil Kov. Aku tak tahulah COV je dia. Aku tengok dia punya detail kat bahagian muka dia, bapak garang gila weh. Detail kat bahagian badan dia memang betul-betul sama macam kat dalam siri. Kita tangan dia tajam gila, boleh potong sayur. Ni bahagian ekor dia. Bahagian ekor dia pun agak detail dan agak cantik juga. Bahagian belakang dia tengok berduri-duri. Kat bawah tapak kaki dia Bandai China 1999. Kaiju yang kedua ni nama dia Apate. Pelik je nama dia. Rupa dah smart-smart tapi nama tak apa-apa. Dia tengok detail kat bahagian muka dia, bapak smart gila weh. Betul-betul sama macam dalam siri. Kat tangan kanan dia tajam macam ni. Kalau tercocok mata kau baru kau tahu. Siap boleh pusing dah gitu. Badan dia betul-betul macam dalam perisai besi weh. Siap dia kalau timer lagi. Ni ke bahagian tangan kiri dia, ke bahagian tangan kanan dia, kiri kanan mana satu tak. Bahagian belakang dia siap pakai skirt lagi. Kat bawah tapak kaki dia Bandai China 19 berapa tu aku tak nampak lah. Kaiju seterusnya Gun-Q. Antara kaiju favourite juga tu. Mata dia banyak gila weh. Dia muncul dekat episod 6 siri Ultraman Gaia. Memang antara kaiju yang famous dan banyak juga buat kemunculan. Ada kotor-kotor sikit ni, korang abaikan lah je. Kita detail bapak mantap gila weh. Tapi mata dia tak boleh tutup lah, boleh terbuka macam ni je. Mata kat bahagian depan dia ada, kat bahagian belakang dia check dia tak ada. Sebab orang yang buat ni kilang ni dan bandai dia agak pemalas, mana mampoi. Ni bahagian belakang dia tengok tajam weh. Memang smart gila. Kaiju yang seterusnya pula, banyak ni kepala dia. Mana satu yang betul ni? Oh, yang kepala yang ni baru betul kepala mak dia. Nama dia Mizuno no Dragon. Muncul di episod 11 siri Ultraman Gaia. Untuk detail muka dia pun agak baik juga. Tapi detail anak-anak dia, mata macam tak apa nak detail lah, tak cantik. Tapi kat detail kat bahagian leher dia cantik. Kat belakang dia pun sisik-sisik dia pun betul. Baru betul sama macam dalam siri. Bahagian kaki dia pun ada corak-corak. Kat bahagian tangan dia ni memang nice gila. Kat bawah dia Bandai China 1998. Dah lama juga Kaiju yang ni muncul di episod 17. Banyak betul episod yang aku skip sebab tak banyak Kaiju Ultraman Gaia yang Bandai rilis. Nama dia Zonel. Detail dia pun agak baik juga. Material dia lembut sebab memang Suzuki, sebab tu lah lembut kan. Detail kat bahagian belakang dia memang aku suka gila weh. Sebab memang detail gila, ada tajam macam ni. Ekor dia pun agak panjang juga. Kita tengok detail kat bahagian muka dengan bahagian leher dia memang nice gila. Kat bawah dia Bandai China 1999. Kaiju yang ni pula weh, garang gila weh muka dia. Nama dia Pazuzu. Muncul di episod 22. Dia dengan Kov kan, memang satu tim lah. Tanduk dia ni kalau keluar peti memang untuk detail dia memang baik gila weh. Untuk bahagian perut, bahagian tangan, bahagian kaki dia bapak mantap gila. Bahagian belakang dia betul ekor dia memang nice gila. Antara kaiju yang aku minat juga ni. Kat bawah tapak kaki dia Bandai China 1999. Kaiju yang seterusnya dia suka main kepek. Kalau kepek hidung kau baru kau tahu. Dia muncul di episod 28. Nama dia Enzan. Untuk detail dia pun memang aku tak tahu nak cakap, memang sama gila macam dalam siri kan. Tengok dia punya detail kat bahagian tepi, bahagian belakang macam batu-batu ni, bahagian tepi dia tengok bahagian ekor dia pendek macam nonek je. Antara kaiju yang rare juga, susah gila aku nak dapatkan dia ni. Dia muncul di episod 29. Nama dia Rukulion. Kita tengok detail dia. Detail dia bapak cantik gila weh. Kalau korang tengok dekat bahu dia dengan bahagian lutut dia kan, yang colour merah. Kita tengok material dia macam lain sikit. Dia macam menggerutu. Bahagian belakang macam tangga dengan ekor dia. Ekor tak panjang tapi macam terkuncup, macam pelik. Bandai China 1999 kat bawah tapak kaki dia. Jom sikit. Kaiju yang seterusnya. Apa hal pula ni? Kau tengok dia punya detail. Detail dia bapak cantik gila weh. Tengok ekor dia pun agak panjang juga. Muka dia bapak garang gila dengan tangan dia, tangan bergerudi. Ni kaiju yang muncul di episod 36 siri Ultraman Gaia Exavarga. Kalau korang tengok detail lagi, ni aku dekatkan lagi. Ni aku dekatkan lagi. Alamak, dekat sangat lah pula. Alamak, dekat dia. Kaiju yang seterusnya pula, ni korang kena tak? Kaiser Dobishi. Antara kaiju favourite juga dalam simpanan aku. Untuk dia punya detail bapak cantik gila weh. Ni tangan kiri dia bapak tajam gila ni. Kalau potong sayur pun boleh juga ni kan. Bahagian tangan kanan tangan biasa je. Bahagian belakang dia bapak tajam-tajam macam ni. Cantik gila weh detail dia. Dah macam kapal angkasa Zoragas pun ada kan. Kaiju yang terakhir yang muncul di siri Ultraman Gaia, mesti korang kenal kan. Untuk detail dia bapak cantik gila weh. Kat bahagian ekor dia tajam-tajam macam ni. Memang cantik gila detail dia. Tapi sebelum dia rupa macam ni, rupa dia macam ni dulu tau. Lepas tu baru dia berubah jadi rupa macam ni. Nama dia ialah Zogu. Kat tangan dia boleh gerak-gerak macam ni, melekat sekali dengan kepak tangan dia. Ada tengok detail kat bahagian kepak dia, borok urat sama gila macam dalam siri kan. Kalau korang tengok siri dia, saiz dia memang besar gila. Kalau nak compare dengan Ultraman kecil je kan.
Tapi Ultraman Gaia tak lawan seorang, mana larat dia kan. Dia ajak sekali Ultraman Agul untuk kalahkan Zogo ni. Kat bahagian bawah dia Bandai China 1998. Belum habis lagi, ada seekor lagi ni. Nama dia Syla. Syla ke Skyla, tak tahu sebutan dia macam mana kan. Pandai lah korang. Kita tengok kalau dia buka je mulut kan, bapak besar gila weh. Mulut dia nampak gigi, nampak lidah, nampak tekak dia semua tu. Seram gila rupa dia kan. Kau ingat tak kaiju ni? Kita tengok mulut dia boleh buka tutup. Ni bahagian belakang dia, detail dia pun agak mantap dan agak padu lah. Bagi ekor dia pendek cinonek je agak bahagian bawah dia ni. Korang nampak tak? Aku tak nampak lah. Kalau korang nampak, korang komen kat bawah. Kejap. Belum habis lagi. Tertinggal pula lagi seekor kaiju ni, iaitu Satan Bizard yang muncul di siri Ultraman Gaia episod 45. Boleh pula tertinggal dia ni. Kita tengok dia punya detail kat tangan, bapak cantik gila weh. Kita tengok bahagian kaki dia, kat bahagian belakang dia pun bersih lagi weh, macam baru. Kita tengok dia punya kasut, macam kasut heels kan, macam kasut tinggi perempuan kan. Dia ada juga buat kemunculan dekat movie Ultraman 3 Dainan dan Gaia. Kat bawah tapak kaki dia pada China 1999. Okay, itu je lah review aku untuk kali ni. Review kaiju Ultraman Gaia yang sudah lama tertangguh. Ini pun kena paksa kan. Sebenarnya ada banyak lagi kaiju Ultraman Gaia yang aku tak dapat lagi dalam koleksi aku. Jadi aku tak review, tapi sebab followers suruh juga kan, so aku review je lah. Dan ada juga setengah memang Bandai tak release kaiju Ultraman Gaia. Bukan setengah, banyak jugalah. Jangan lupa follow dan subscribe. Okay, itu je lah.